Kat mana lagi tempat yang bukan je korang boleh makan steamboat tapi boleh makan share out? Inilah dia SME Arden Grill Steamboat yang terletak di Shah Alam. Ada pelbagai pilihan perawan yang korang boleh pilih, antaranya ayam madu, black pepper, ayam sate, paprika, kambing dan daging black pepper pun ada juga. Isi steamboat dia bukan biasa-biasa. Ada bobola, pelbagai jenis seafood, sayur, maggi, siap dengan goreng-goreng pun ada. Untuk steamboat, korang juga boleh pilih nak kuah tom yum ataupun sup. Yang bestnya kat sini ada special promotion untuk yang jadi member tau. Dengan harga RM33.90 korang boleh makan semua ni. Kalau korang nak buat sos ala-ala Sukiya, dekat sini pun boleh. Campur ikut taste korang sendiri, nak pedas ataupun creamy. Bukan tu je, dekat sini pun ada share out juga. Sos dia korang boleh pilih nak buttermilk, salted egg ataupun sos kamyong. Pilihan air pun ada banyak, dari sejuk sampai ke air panas. Mestilah kena lengkapkan juadah korang dengan aiskrim dan juga bubur. Restoran ni lengkap dengan surau yang sangat luas dan juga toilet. Berita baik untuk orang Puncak Alam, SME Arden Grill Steamboat bakal buka cawangan baru dekat Hill Park juga tau, pada 1 Jun 2026. Jadi korang tunggu apa lagi? Jomlah datang beramai-ramai, bawa family dan rakan korang ke sini.